Masa kita sihat boleh, company boleh gunakan kita, company boleh guna kepakaran kita, company boleh gunakan kita masa kita untuk settlekan masalah kerja. Dan supaya kerja tu berjalan, production tu jalan. Tapi once kita sakit tuan-tuan, company tak fikirkan tentang kita dah. Peduli apa hang punya family, peduli apa hang punya hutang. Company tak peduli, betul tak? That's why hari ni kita kena bersedia. Kita kena bersedia. Macam klien saya ni tekan. Klien saya ni, dia buat cross hibah. Suami dia buat dekat dia. Isteri pun buat dekat suami. Masing-masing buat 1 juta. Nak jadikan cerita claim dia ni, baru setahun 3 bulan. So, isteri dia tu meninggal sebab sakit. Bila meninggal sebab sakit tuan-tuan, dapatlah pampasan dia dekat suami dia berjumlah 1.048 juta tuan-tuan. Dapatlah dekat suami. Saya tak tahu suami dia buat apa. Tapi sebelum masa proses saya nak claim ni, suami dia kata ada banyak hutang. Nak kena bayar hutang-hutang yang ada sebelum ni. So, dengan duit hibah 1 juta ni lah, boleh bayar hutang, betul tak? Boleh teruskan hidup. Boleh nak macam-macam lah plan-plan kita boleh buat.